minta doa, minta tambah cawangan tak payahlah kot. Macam ni lah tuan-tuan. Kalau tambah cawangan ni istikharah lah. Lepas tu jumpa orang alim, fikirlah panjang. Saya beritahu kat tuan-tuan, dia taklah semudah tu. Bab-bab kalau rasa nak tambah cawangan ni, semayang istikharah. Berat kedudukan dia, kena semayang istikharah. Kemudian jumpa orang alim. Yang paling penting sekali, pergi buka lubang toilet, tengok muka. Kalau muka tu nampak dah banyak utang, muka tu nampak tak boleh berlaku adil dekat bini, ada satu pun tak bahagia, jangan masuk. Masuk dalam lubang tandas tu. Pergi buka lubang tandas, tengok muka dekat, bukan tengok dalam cermin, tengok dalam air dalam toilet tu. Kalau nampak cerah bercahaya, berarti banyak wangnya, mampu dari segi keadilan bagi makan. Kalau pergi toilet tu tahi pun tak pernah ada, dah berapa hari tak berak dah, tak makan. Tak payah doa lah tuan-tuan, tahu dah tak mampu. Jaket tak jual, tahu dah tak mampu. Saya hidup 59 tahun. Okey, saya hidup 59 tahun, 10 tahun saya jaga TV Hijrah dikelilingi oleh orang alim. Tak pernah sekali pun saya tanya pada orang alim, dan orang alim tak pernah pun tanya dekat saya yang saya ni patut ataupun tak patut berbini dua. Berarti dalam dunia moden, di kalangan orang-orang alim ini, mereka berpegang. Seorang itu hanya akan datang kepada mereka kalau dia memerlukan nasihat. Berarti jadilah orang yang tak perlukan nasihat dalam kes nak kahwin dua, sebab sendiri tahu. Kalaulah tuan-tuan berada dalam keadaan kena berfikir, berarti peganglah pada keadaan belum mampu. Sebab kahwin dua ni, dia datang dengan sendiri. Maksudnya kita mampu, kita ada kaitan, tak payah fikir dah. Bini pertama marah je sumbat duit. Bini pertama marah je bagi rumah baru. 3 biji rumah dapat, dia dekor rumah tu dia lupa. Yang lelaki dia dah menikah 2. Tapi kalau setakat lepas tu nak kena pergi Thailand, lepas tu nak babit dengan saya pula, ikut Haji Zana buat trip pergi Gaza, saya di Gaza, tuan-tuan di Hatnyai menikah lain, tak payah. Sampai nak kena berbohong, berbelit lidah, kira-kira balik buat masjid di dalamnya penuh fitnah. Kira-kira balik buat masjid di dalamnya penuh musibah. Dikira-kira buat masjid yang penuh bukan kitab tapi dosa-dosa menipu. Tak payah. Tak payah. Saya bukan anti menikah dua. Tapi saya dah lihat dah. Kebanyakan orang yang menikah dua ini adalah orang yang tak mampu. Yang ditolak oleh nafsu. Tapi kerana boleh menunggang agama, dia tunggang lah. Senang saya bagi tahu. Banyak aja orang alim yang kahwin satu. Dan banyak aja orang jahil kahwin 4. Tuan-tuan boleh pilih. Boleh pilih toladan. Banyak orang alim kahwin satu. Boleh ikut juga. Orang alim tu dia alim, dia kahwin satu, dia pun mampu. Banyak orang jahil kahwin 4. Jadi tak semestinya kahwin 4 ni semata-mata kerana ikut sunnah Nabi. Kerana ada dalam keadaan kita tak mampu. Kita menyertai orang jahil.